macam tu, Bah? Kat kedai aku patut aku tengok bapa hari ni barang kat kedai aku bangkit sikit. Kau ni jadi apa? Bulan-bulan puasa kau mencuri. Kecap aku tu dah pecah dah. Siapa nak ganti barang ni? Ha, roti, sardin, ubat ni. Siapa nak ganti? Hei, apa bising sangat ni? Tak adalah bang. Dia ni mencuri kat kedai saya. Budak-budak pun dah gaduh. Mas saya rugilah saya bang. Tak apa, abang bayarkan. Kau ingat kau tunjuk lagi muka kat kedai aku, kau siap. Kenapa kau mencuri ni? Ha? Mak sakit Dah makan belum? Okey dah, tak apa. Tangan aku berdarah dah tu. Bagi Haji cucikan ya. Farah, tolong bungkuskan makanan ni. Lebih-lebih apa tak apa. Okey? Ni pakcik dah pesan dia. Lepas ni jangan mencuri lagi tau. Kalau kau ada masalah, datang je kat sini. Okey, Farah, dah siap ke makanannya? Kenapa? Okey. Ni makanan untuk kau dengan mak kau ya. Alright. Si adik. Berapa kat tadi kak? RM7 semua. Terima kasih. Farah. Ya, bang. Sekejap Farah datang. Terima kasih, sama-sama. Abah! Abah! Bangun! Puan bertenang. Abah saya. Tolong cepat abah saya. Nanti saya beritahu abang. Abah jangan buat macam ni, bang. Tinggal Farah saya, abah. Betul, ni adik Kiswan. Sini. Kalau kau ada masalah, datang je kat sini.